kami melangkah, menimba hikmah, menanam marwah. Mentari pagi menyinari jiwa, menyubut iman, meneguh takwa. Kemantapan Sahsia, Johor tercinta. Kami bersama menuju cita, gunung ladang saksi setia. Janji kami jadi insan berguna. Air mengalir tenang di dada, mendidik sabar, menguji jiwa. Bersatu hati, kukuh setia, menjunjung Islam, membina bangsa. Kemantapan Sahsia, Johor tercinta. Kami bersama menuju cita, gunung ladang saksi setia. Janji kami jadi insan berguna. Air mengalir tenang di dada, mendidik sabar, menguji jiwa. Bersatu hati, kukuh setia, menjunjung Islam, membina bangsa. Kemantapan Sahsia, Johor tercinta. Kami bersama menuju cita, gunung ledang saksi setia. Janji kami jadi insan berguna. Oh no, kemantapan Sahsia, Johor tercinta. Oh, kami bersama menuju cita, gunung ledang saksi setia. Janji kami jadi insan berguna. Kemantapan Sahsia, Johor tercinta. Kami bersama menuju cita, gunung ledang saksi setia. Janji kami jadi insan berguna, berilmu, berakhlak cemerlang. Kemantapan Sahsia, Johor terbilang. Oh, gunung ledang jadi sandaran. Kami pewaris masa depan, berinjunjung Islam, membina bangsa berguna. Oh, berilmu, berakhlak cemerlang. Rimba hijau kami berikrar, akan berakhlak teguh dan sabar. Cinta negeri, kasih keluarga, Johor berdaulat terus di jiwa. Masih teringat debar di hati saat pertama kali berada di sini. Ternyata adakah engkau sudi terima? Ternyata kini kita masih bersama. Tiap melodi yang beralun dan setiap bait kata-kata berlagu, semoga akan dapat menyentuh hatimu dan takkan kau lupa kita pernah. Oh, pernah bertemu. Kau takkan pernah tahu senyumanmu itu menenang hatiku. Hapus semua lelahku, kau buatku lupa ujian bertalu. Tulus jiwa ku katakan padamu,
buatku lupa ujian berlalu. Tulus jiwa ku katakan padamu, betapa ku sayangkan dirimu. Terima kasihku. Mengumumkan ketibaan dan berada Tuan Haji Muhammad Kamil bin Ahmad Untung, Timbalan Pengarah Sektor Penanganan Murid Jabatan Pendidikan dan Pencemahan Perdana Dewan. Majlis akan dimulakan dengan alunan Asmaul Husna, lagu bangsa Johor, lagu negaraku dan lagu tema camp, iaitu lagu kehidupan. Seterusnya, lafaz ikrar yang akan diketuai oleh saudara Muhammad Syakir bin Abdullah. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim, al-Malikul Quddus as-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahharul Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim Al-Qabidul Basitul Khafidul Rafi'ul Mu'izzul Muzilus Sami'ul Basirul Hakamul Al-Latiful Khabir Al-Alimul Azim Al-Ghafurul Syakur Al-Aliyul Kabirul Hafizul Muqim Al-Hasibul Jalil Al-Karimul Raqibul Mujibul Wasi'ul Hakimul Wadudul Majidul Ba'isul Syahid Al-Haqqul Wakil Al-Qawiyul Matin Al-Waliyul Hamid Al-Muhsil Muhdi'ul Mu'in Al-Muhyil Mu'minul Hayyul Qayyum Al-Wahid Al-Majid Al-Wahidus Samad Al-Qadirul Muqtadirul Muqaddimul Muakhirul Awwalul Akhir As-Zahirul Batinul Walil Mutta'alil Barul Tawwabul Muntaqimul Ghafur Rahuful Malikul Mulki Dzul Jalali wal Ikram Al-Musidul Jami'ul Ghaniyul Muniyul Mani'ul Nafi'ul Nurul Hadil Badi'ul Baqi Al-Warisul Rashidus Saburul Ladzi Laisa Kamislihi Syai'un wa was-Sami'ul Basir. Allahumma salli afdalas salati ala as'adil makhluqatika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an
bersama usahlah terlena, jagalah dirimu mainan dunia, siapkanlah ilmu penuh di dada, teruskan asal indah. Kehidupan tetapi teruskan biarpun cabaran di depan mencari keberkatan, dan keredaan Tuhan, dan keredaan Tuhan. Selamat sore. Bahwasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang gaya dan berbagai corak, membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Ikrar. Maka kami rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Terima kasih. Hadirin dipersilakan duduk. Dari awal pergi ke Pontian, terus bila ke Kuala Belis, harap semua berikan perhatian, mohon saya mulakan majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Kamal bin Ahmad Untung, Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Yang berusaha Encik Ahmad Rahman bin Muhammad, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Tangga. Yang dihormati Ustaz Muhammad Najib bin Nazar, Penolong Pengarah Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Yang dihormati Encik Azmi bin Iman, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid Pejabat Pendidikan Daerah Tangga. Yang dihormati Ustaz Muhammad Ali bin Zaman, Penolong Pegawai Pendidikan Daerah Unit Pendidikan Islam Daerah Tangga. Yang dihormati Ustaz Muhammad Siddiq bin Roslan, Pengurus Prospektif Konsultan Zamalah Negeri Johor. Ustaz Muhammad Rashidi bin Khairuddin selaku Camp Komandan Barisan Fasilitator, Ulus Setia Ustaz-Ustazah peserta Camp Pemantapan Sastra Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia, Peringkat Negeri Johor dan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, selamat datang ke majlis penutupan Camp Pemantapan Sastra Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia, Peringkat Negeri Johor tahun 2025. Berada sedikit di atas permata, marwah berkincau di hujung muara. Pemaliskan berselamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Sarung ketupat berisi inti dibawa budak sambil berlari. Kehadiran semua sangat dihargai, moga majlis bertambah seri. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, bunga mawar cantik bersemat dipetik gadis kita BTT. Doa dibaca memohon rahmat, moga majlis sentiasa diberkati.
Bagi menambah keberkatan majlis kita pada hari yang penuh bermakna ini, marilah sama-sama kita menadah tangan dan mengaminkan bacaan doa yang akan dibacakan oleh saudara Muhammad Alif Haziq bin Zainuddin. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq wan nasiri haqqan bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi washabbihi haqqan qadrihi wa miqdarihi azim. Allahumma ya Rahman ya Rahim, dengan kemuliaan nama-Namamu, dengan keagungan sifat-sifat-Mu, dengan kekuasaan rahmat dan ihsan-Mu, di dalam kem pemantapan sasiah Sekolah-Sekolah Kemuliaan Pendidikan Malaysia peringkat negeri Johor tahun 2025. Kami memohon taufik dan hidayah-Mu. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas limpahan nikmat kurnia-Mu. Anugerahkan kepada kami kesihatan yang sempurna, akal yang cerdas, hati yang terang, dan ingatan yang kuat untuk menerima ilmu pengetahuan serta bimbingan para guru yang kami kasihi. Allahumma ya Fatah wa ya Alim, berikan kekuatan dan ketabahan kepada kami dalam melaksanakan tugas dan menerima ilmu pengetahuan. Hibahkanlah kami dalam kalangan mereka yang semenang dan gemilang di dunia dan akhirat. Bantulah kami untuk menjadi insan yang mulia, yang baik, akhlak dan budi pekertinya. Bukakanlah kepada kami segala pintu hikmah-Mu dan kurniakanlah kepada kami akan rahmat-Mu. Ampunkanlah segala dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami. Kasihanilah kedua-duanya sebagaimana mereka mengasihani kami semasa kecil. Juga ampunkanlah dosa guru-guru yang mendidik kami dan umat Islam seluruhnya. Allahumma ya Zal Judi wal Rahmah, anugerahkan apalah kiranya riayat dan inayah, perlindungan dan penjagaan, keafiatan dan kesihatan, taufik dan hidayah-Mu yang berpanjangan dan berterusan pada kebawah duri yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung Sultan Ibrahim. Kebawah duri yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zahid Sofia, duri yang amat mulia Tunku Mahkota Ismail, Pemangku Sultan Johor yang amat mulia Syed Puan Mahkota Khalidah Johor, duri yang amat mulia Tunku Iskandar Raja Muda Johor, para putera-putera dan puteri dapat diraja serta rakyat sekalian. Allahumma ya Zal Fadli wal Imtinan, pelihara dan lindungi apalah kiranya akan rakyat negeri dan negara ini. Semoga sentiasa berada di dalam keadaan selamat dan sejahtera, aman dan makmur, hidup sentosa dan bahagia, serta menjalin muhibah dan bersatu padu dalam menghadapi segala ujian dan cabaran. Kepada-Mu jualah ya Allah, doa kami mohon diperkenan dan diterima. Allahumma ja'al jama'ah hazal jama'ah marhumah wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Majlis merakamkan sedikit ini penghargaan dan terima kasih kepada saudara Muhammad Alif Haziq bin Zainuddin atas bacaan doa itu tadi. Untuk maklumat yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Kamal bin Ahmad untuk hadirin dan hadirat sekalian, program kem pemantapan sosial sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia peringkat negeri Johor ini merupakan program rutin yang diadakan sahabat tahun sebagai satu platform melahirkan pelajar yang dapat mengukuhkan jati diri dan identiti Muslim. Selain itu, program ini merupakan satu wadah dalam kesedaran kepada kepimpinan murid sebagai persediaan untuk meningkatkan daya kepimpinan masing-masing berorientasikan sosial Islamnya pada masa akan datang. Kem ini telah mengumpulkan 50 peserta dari 11 daerah negeri Johor. Tema pada tahun ini adalah jati diri
mengukuhkan jati diri dan identiti Muslim dan meningkatkan kemahiran insannya. Hadirin hadirat sekalian, seterusnya marilah kita sama-sama menyaksikan tayangan video montaj sepanjang program ini berlangsung. Mentari pagi menyinari jiwa, menyubur iman, menebus takwa. Teman tak bangsa sia, Johor tercinta. Kami bersama menuju cita, gunung ladang saksi setia. Janji kami jadi insan berguna. Bersatu hati, kukuh setia, menjunjung Islam, membina bangsa. Kental mantap bangsa sia, Johor tercinta. Kami bersama menuju cita, gunung ladang saksi setia. Janji kami jadi insan berguna. Air mengalir tenang di dada, mendidik sabar, uji jiwa. Bersatu hati, kukuh setia, menjunjung Islam, membina bangsa. Kental mantap bangsa sia, Johor tercinta. Kami bersama menuju cita, gunung ladang saksi setia. Janji kami jadi insan berguna. Johor tercinta, kami bersama menuju cita, gunung ladang saksi setia. Janji kami jadi insan berguna. Pemantapan sahsia, Johor tercinta, kami bersama menuju cita, gunung ladang saksi setia. Jadi insan berguna, berilmu, berakhlak cemerlang. Kental mantap bangsa sia, Johor terbilang. Gunung ladang jadi sandaran, kami pewaris masa depan. Berinjunjung Islam, membina bangsa berguna.
Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, majlis menjemput Ustaz Khairul Anwar bin Zakaria selaku Ketua Fasilitator untuk pembentangan rumusan sepanjang camp ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih diucapkan kepada saudara dan saudari pengurusi majlis yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Kamal bin Ahmad Untung, Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Johor, yang berusaha Encik Azmi bin Liman, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid Pejabat Pendidikan Daerah Tangkap, yang dihormati Ustaz Muhammad Najib bin Nada, Penolong Pengarah Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Johor, yang dihormati Ustaz Muhammad Halim bin Jamal, Penolong Pegawai Pendidikan Daerah Unit Pendidikan Islam Daerah Tangkap, yang dihormati Ustaz Muhammad Sidik bin Roslan, Pengurus Prospektif Konsultan Zamanah Yatim Johor, barisan fasilitator, barisan pengusia, ustazah peserta kem pemantapan sasiah sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia peringkat negeri Johor, dan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, buat pengetahuan tuan untuk maklumat, program pemantapan sasiah ini berlaku sepanjang 2 hari dan dihadiri oleh 50 orang peserta daripada semua daerah. Okey, baik. Yang pertamanya saya ingin mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada pendidik PPD Tangkap, PPD Tangkap kerana telah menyediakan tempat yang sangat menarik lah, sangat best lah. Aman negara yang mana kami rasa tak cukup kat 2 hari. Rasa macam tak cukup kat 2 hari di sini kan. Tak sempat lagi nak repeat lagi kan. Juga tak lupa juga kepada barisan pengusia yang sangat mantap, yang sentiasa membantu untuk melancarkan program. Si ada family lagi. Kalau ikutkan semalam buat pengetahuan, aktiviti masak pada waktu petang tu hujan lebat. Jadi kami tak boleh nak jalankan aktiviti masak tu ikutkan. Sebab ialah kayu basah kan. Rupanya ada plan B ketua masjid dia sediakan dapur. Kalau lihat tadi dekat paparan tadi, kat video tadi, dia sediakan dapur cukup. Alhamdulillah, tetap juga kami dapat menjalankan aktiviti tersebut. Okay. Jadi terima kasih banyak. Okey, dan saya tak mahu ucap panjang kepada para peserta anak-anak kem pemantapan sasiah. Segala apa yang kamu lalui sepanjang kem ini, saya harap mewakili barisan fasilitator, saya harap kamu ambillah sebanyak mungkin apa sahaja yang kamu dapat timba sepanjang 2 hari dalam kem ini. Janganlah ianya hanya terhenti setakat di kem ini sahaja. Yang mana kat sini kamu dapat salat berjemaah bersama-sama, teruskan. Kamu balik pulang, teruskan. Terutamanya belajar lelaki kan, penuhkanlah masjid-masjid dan surau-surau. Janganlah biarkan masjid-masjid dan surau-surau hanya didatangi oleh ayah dan atuk kamu saja kan. Jadi teruskan. Begitu juga dengan para peserta perempuan. Apa yang baik kamu teruskan. Dan apabila kamu pulang ke sekolah, jadilah ejen penyebaran dakwah. Ya. Kamu hadir dalam kem pemantapan sasiah ini bukanlah bermakna sasiah kamu tidak mantap. Kamu dah mantap. Sepanjang program ini pun kami dapat lihat kamu dapat memberikan komitmen yang sangat baik. Tahniah dan syabas kami ucapkan kepada anda semua.
saya ingat itu sahaja ucapan saya. Dan saya disudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Ustaz Hairul Anwar bin Zakaria atas ucapan itu tadi. Hadirin sekalian, majlis diteruskan dengan ucapan Ketua Pengarah Kemsasia, yaitu Saudara Prof. Al-Malikul Qudus bin Anizam. Majlis dengan segala hormat mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah terus berbaring jadi pandu setiap kata. Kemsasia pada berkata untuk berbagi mulia dan tidak yang bekerja menaji mahkamah kepada negara untuk mengambil jabatan pendidikan yang bersudut Encik Ahmad Muhammad Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah dan juga Encik Azmi bin Ahmad Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Negeri Pejabat Pendidikan Daerah Pembangkang. Yang dihormati Ustaz Muhammad Najib bin Nasrullah yang belum Pengarah Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan. Yang dihormati Ustaz Muhammad Adin bin Jamal belum Pegawai Pendidikan Daerah Unit Pendidikan Islam Daerah Pembangkang. Yang dihormati Ustaz Muhammad Siddiq Darussalam Pengurus Prospektif Prosedur Samalah Jadi Ustaz Muhammad Syafie selaku Tim Pemanggilan Barisan Sosial Kita Guru Setia Ustazah Berkaitan Sekretari Tim Pemanggilan Sasia Sekolah-Sekolah Pendidikan Negeri Malaysia Peringkat Negeri Johor dan hadirin yang dihormati Allah sekalian. Alhamdulillah, sekali puji kepada Allah SWT yang telah menjadikan kita di atas keadaan yang besar untuk bersama-sama menjadikan tim tentang sosial. Alhamdulillah, semua yang sangat penting. Bagi pihak semua peserta, saya berdiri di sini untuk menjadikan rasa syukur, gembira dan terima kasih yang tak atas peluang yang diberikan kepada kami untuk menyertai ini. Sepanjang tim ini, kami telah menjaga berbagai ilmu, pengalaman dan ilmu. Kami belajar dalam erti sosial diri, tanggungjawab, disiplin, kepimpinan dan erti segenap ketua. Setiap slot bersama ceramah, latihan dalam bulan, siram, eksplorasi, maupun memberikan pelajaran yang amat berharga untuk kami memberikan dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga berpeluang berinteraksi dengan rakan-rakan dari berbagai sekolah, saling bersih pengalaman dan memberi semangat kerja berpasukan. Sesungguhnya, game ini telah membuka mata kami tentang betapa pentingnya menjadi pelajar yang bukan sahaja sebenarnya akademik dan juga unggul sosialnya. Bagi pihak semua peserta, kami ingin menekankan serta tinggi penghargaan kepada Tuan Pegawai Jabatan Pendidikan Negeri Johor Atlas, Pimpinan dan Sekolah Dasar Pembangunan Sosial Negeri. Barisan fasilitator yang tidak jemu memberi pendidikan dan dukungan serta pihak bersedia yang telah membentuk pendidikan, pelaku dan berkesan. Terima kasih atas kasih dan pengorbanan semua. Sesungguhnya tanpa bimbingan dan juga ajar perempuan dan perempuan, kami tidak akan memperoleh pengalaman sendiri. Kami para peserta berjanji akan membawa pulang segala ilmu dan pengalaman ini untuk diamalkan dalam kehidupan seharian di sekolah dan di rumah. Kami akan berusaha menjadi pelajar yang beradab, berakhlak dan bertanggungjawab serta menjadi contoh kepada rakan-rakan yang lain. InsyaAllah, kami ini akan menjadi titik tolak berbagi kami ke arah kebaikan dan kecenderungan. Nasihat Tuhan, usaha iman, menjadi jalan kepada sendiri. Terima kasih kami ucapkan rasa Tuhan kepada hati. Sekian sahaja dari saya. Bagi pihak semua peserta, saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas segala ilmu dan kasih sayang yang diberikan. Semoga Allah memberkati segala peserta dan berkenan kita semua. Sekian.
Dan terima kasih kepada saudara Putera Almarhum Kudus bin Amizah atas ucapan itu tadi. Tak boleh jika ada anu tiada lesungnya, tak berguna jika ada dayung tiada perahunya, tak berkat ilmu tanpa amalnya, tak lengkaplah majlis jika tidak ada yang berbicara. Emas tempawan buat memputeri, busana indah buat dibawan. Sudilah Tuan tampilkan diri bersama madah kata aluan. Untuk itu, majlis dengan ini mempersilakan Yang dihormati Encik Ahmad Norman bin Muhammad, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Tangkap untuk menyampaikan ucapan aluan. Dipersilakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam maju Johor, salam pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi. Terima kasih saudara dan saudari pengacara majlis. Sedap suaranya, indah bicaranya, tersusun katanya. Mungkin sebab dia ikut teks lah. Saya ikut guna teks juga, tapi tengok macam mana jadinya. Yang berusaha, yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Kamal bin Ahmad Untung, Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Johor, juga Wakil Rasmi Pengarah Pendidikan Negeri Johor. Yang berusaha Ustaz Muhammad Najib bin Nazar, Pengarah Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Yang saya hormati Ustaz Muhammad Siddiq bin Roslan, Pengurus Prospektif Konsultan Zamalah Yadim Johor. Seterusnya yang saya hormati sahabat-sahabat saya di Pejabat Pendidikan Daerah Tangkap, Encik Muhammad Encik Azmi bin Iman, Timbalan BPD Pembangunan Murid BPD Tangkap, dan yang saya hormati Ustaz Muhammad Halim bin Jamal, Penolong Pegawai Pendidikan Daerah Unit Pendidikan Islam Pejabat Pendidikan Daerah Tangkap. Seterusnya rakan-rakan guru Camp Komandan. Tengok nama tadi Ustaz Muhammad Rashidi bin Khairuddin. Patut dua hari tak ada kat sekolah kat sini. Baik kita tahu sekolah macam kita ada kat sini. Lupa lah. Jadi tak salah. Okay. Seterusnya yang saya hormati Ketua Fasilitator Ustaz Anwar, Ketua Pengarah tadi. Title dia murid tadi Ketua Pengarah. Lebih tinggi daripada saya dan Ketua Timbalan. Ketua Pengarah Kem Kepimpinan Sasiah Sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan Negeri Johor, adik Putra Malikul Kudus. Betul? Okey, tahniah. Okey. Pun sedaplah bahasanya tadi. Alhamdulillah, tahniah. Dan seterusnya yang kita raikan tuan-tuan, puan-puan, fasilitator Kem Pemantapan Sasiah ini, dan juga pastinya yang diraikan 50 orang peserta dari seluruh negeri Johor yang terlibat sepenuhnya dengan Kem Pemantapan Sasiah Sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia peringkat negeri Johor 2025. Tahniah diucapkan, terima kasih. Kalau untuk saya bicarakan selamat datang, tidak nak balik. Jadi alhamdulillah, okey, di kesempatan ini mewakili Pejabat Pendidikan Daerah Tangkap, mewakili Pegawai Pendidikan Daerah, okay, saya menyampaikan salam takzim kepada Tuan Timbalan serta seluruh hadirin pada hari ini. Okay, beliau tidak dapat bersama dengan anak-anak permata Pendidikan Negeri Johor yang terlibat dengan camp pada hari ini kerana beliau ada urusan yang tidak dapat digerakkanlah di lokasi yang lain. Jadi insyaAllah apa-apa pun salam selamat datang, salam kerahian ke
daerah Tangka ini di bawah lembayung gunung yang ada dekat sebelah tuan-tuan, puan-puan, anak-anak murid kita ke Gunung Ledang. Okey, boleh tengok, boleh panjat, tapi pastikan turun balik. Okey, takut kalau tak turun kan tiba-tiba nanti dah cakap kat situ, cukuplah setakat itu. Okey tuan-tuan, baik, alhamdulillah, pertama-tamanya kita panjatkan kesyukuran kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita dapat berkumpul di sini. Okey, telah tuan-tuan hadiri, okey, anak-anak kita hadiri program ini selama 2 hari. Jadi syabas dan tahniah, tapi setinggi-tinggi penghargaan juga kepada Jabatan Pendidikan Negeri Johor di bawah pimpinan Tuan Pengarah dan juga hari ini Tuan Timbalan kerana memberikan ruang dan peluang untuk anak-anak 50 orang peserta ini berada di sini mengikuti sepenuhnya kamp pemantapan sahsiah ini. Macam mana programnya, okey? 2 hari itu dia bercampur bau. Ada yang merindui ibu dan bapa, dia kata tak, termasuklah anak kucing ke kucing-kucing yang ada kat rumah kan. Tapi waktu sebahagian mereka dia kata belum cukup. Okey, sebenarnya lokasi Taman Negara Gunung Ledang ini adalah lokasi yang cukup istimewa. Okey, saya sendiri secara pribadi belum dapat kalau kita istilahkan eksplorasi sepenuhnya Taman Negara ini. Okey, adalah dalam program-program perhimpunan pagi dan sebagainya. Okey, tapi alhamdulillah untuk berada di puncak Gunung Ledang, saya sendiri pada ketika umur yang mampu dulu telah berada di atas sana sebanyak 3 kali lah. Okey, tak jauh tuan-tuan, 1276 lebih kurang. Okey, sahaja. Okey, boleh pergi balik hari, tak ada masalah. Okey, jangan tak jalan tak jam, tak ada masalah silakan. Okey, boleh kalau anak-anak pun berminat boleh mendaki Gunung Ledang ini, juga boleh dipilih untuk kalau buat pilihan bermalam. Okey, alhamdulillah anak saya juga telah pun berjaya berada di puncak. Yang kecil pada ketika umurnya pada ketika itu adalah 6 tahun. Maknanya yang ini dia kata 5, dia kata 4, dia kata 3, biasa-biasa je ni kan. Okey, kalau rasa naik susah tak apa, dapatkan sampai ke atas, turun tak ada masalah, golek saja. Mesti sampai bawah. Okey, tapi jangan buat lah. Baik, tuan-tuan, itu cerita tentang Gunung Ledang. Cerita tentang program, alhamdulillah program ini sebagaimana yang Ketua Fasilitator maklumkan, Ketua Pengarah maklumkan tadi, pelbagai program telah dianjurkan. Pastinya ia penting, okay, untuk anak-anak kita. Dari sudut kepimpinan dalam pendidikan, dari sudut akademik, dari sudut jati diri, disiplin, akhlak dan nilai kepimpinan dalam kalangan murid, itu adalah keutamaan pastinya dalam program ini. Dilihat daripada wajah-wajah yang dipaparkan dalam grafik tadi, okay, dalam montaj tadi, nampak wajah-wajah kegembiraan, keriangan, kesungguhan, semangat yang berkobar-kobar. Walaupun matang semalam difahamkan hujan, nasib baik hujan, dapatlah makan masakan dengan istimewa sebab dapur confirm tak mati api kan. Kalau pakai api tu mungkin telur rebus, cadangan telur rebus jadi terus masak kan. Okay, tak apa, kita sama-sama belajar. Okay, hari ini tadi tuan-tuan perasan tangan saya macam ni, ini orang tak pandai masak ni jadinya. Okay, salah guna barang kat dapur. Hari ini akhirnya jadi belajar muatai lah. Okay, seluruh okay, hati-hatilah dengan penggunaan bahan-bahan tajam di dapur. Ini kesannya lah. Okay, dapat 20 jahitan. Baik, hadirin sekalian, anak-anak Permata Pendidikan Negeri Johor, hidup ini pastinya penuh dengan cabaran dan perubahan. Jadi sebagai individu yang hari ini terlibat dengan pendidikan masa kini, pastinya terbuka dengan pelbagai pendekatan, pelbagai ruang, okay? Termasuklah teknologi, media sosial dan juga pengaruh-pengaruh rakan sebaya. Justru itu, camp ini adalah sebahagian daripada wadah untuk melihat peri pentingnya tanggungjawab sama ada secara pribadi atau sebagai rakan kepada sahabat yang lain nanti di sekolah untuk sama-sama kita membentuk sahsiah dan jati diri. Okay? So, apa yang baik pada hari ini, yang diterima pada hari ini, kongsikanlah kepada rakan-rakan sahabat-sahabat yang berada di sekolah masing-masing. Boleh? Kalau tak banyak pun sikit, kalau tak sikit jangan sampai tak ada. Maknanya pastinya ada perkara-perkara positif yang disampaikan oleh guru-guru fasilitator, okay? Sahabat konsultan daripada Zamalah Yadin, okay? Daripada ustaz-ustaz kamu yang boleh kita gunakan. Jadi kongsikanlah kebaikan-kebaikan itu. Dan saya lihat dekat belakang tag peserta tu banyak dot-dot oranye, kuning dan merah, betul?
Itu tanda pencapaian. So maknanya ada yang saya nampak penuh dah sampai ke bawah. Okay? Jadi maknanya anak-anak kita ni memang cukup berkualiti tuan panjang program ini, dan pastinya yang ini adalah pencapaian yang bukan diraih berdasarkan daripada maksudnya menunjuk-nunjuk, tetapi kredit kepada usaha gigih kamu sendiri. Betul kan? So maknanya ustaz-ustaz boleh tengok mana yang bagus, kita berikan ganjaran pencapaian. Okey. Yang tak ada yang tak ada, jangan aku sekarang, tak pun, simpan buat kenangan. Okey. Bukanlah bermakna kita gagal, tetapi itu adalah ruang dan peluang untuk kita terus sama bersaing dengan sesiapa sahaja yang berada di sekitaran kita selepas ini, dan kita boleh tunjukkan kualiti yang ada pada diri kita, bahawa kita mungkin tak dapat dot-dot kat sini, tetapi nanti bila kita balik ke sekolah, kita bawa pencapaian ilmu yang apa yang kita terima di sini untuk kita dapatkan pencapaian yang lebih baik di sekolah masing-masing. Boleh ya? Sekurang-kurangnya kat situ? Bolehlah, kita harapkan. Jadi untuk itu, anak-anak yang dikasihi, ambillah pengalaman yang ada sepanjang 2 hari ini, dan gunakanlah pengalaman ini untuk membentuk pribadi unggul. Dan sekali lagi, bagi pihak Pejabat Pendidikan Daerah Langkap, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih dan penghargaan tinggi kepada Jabatan Pendidikan Negeri Johor yang memilih daerah Langkap selaku tuan rumah untuk kem pemantapan sasiah bagi tahun 2025 ini. Boleh nak datang Langkap lagi? Berminat untuk datang Langkap lagi? Tapi kat situ macam orang Langkap celah tu, dia kata macam dah biasalah kan. Kalau minat, kita minta lah nanti tahun-tahun akan datang JPN memilih sekali lagi daerah Langkap untuk penjauhan. Cuma tuan, itulah pegawainya cuma satu kan. Kita berusaha lah semaksimal mungkin untuk menjayakan program-program yang diturunkan sebaiknya. Dan dengan kata-kata itu, kita berharap agar program ini kita dapat perkasakan pada tahun-tahun akan datang, dan kita dapat teruskan dengan niat yang murni untuk memastikan kemenjadian murid daerah Langkap negeri Johor akan terus diperkasakan dan menjadikan Johor kekal mampan dalam pendidikan di sama ada peringkat kebangsaan ataupun dilihat di peringkat antarabangsa, khususnya dalam sasiah dan jati diri anak-anak pada hari ini adalah Islam semuanya lah, insya-Allah. Mentari pagi menyinar ceria, harum wangi di tepi laman, sahtiah tinggi, maruah terpelihara, itulah pelajar harapan zaman. Dengan pantun itu, maka sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada yang dihormati Encik Ahmad Norman bin Muhammad atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Hadirin dan hadirat sekalian, daun semula di Pekansari, batang jerami rebah ke bumi. Madah di hulu resepah diberi, kata perasmi hajatnya kami. Tiba masanya untuk kita sama-sama mendengar ucapan perasmian penutup kem pemantapan sasiah Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia bagi tahun 2025. Majlis dengan ini mempersilakan Tuan Haji Muhammad Kamal bin Ahmad Untung, Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Johor untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan Tuan. Terima kasih saudara-saudari pengacara majlis kita pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Malaysia Madani, salam Maju Johor, salam pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Salam kegembiraan untuk bakal-bakal orang paling berjaya di negeri Johor, 50 orang peserta. Yang berusaha bersama kita hari ini tak lain tak bukan Saudara Ahmad Rahman bin Muhammad, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Kakak. Terima kasih. Tak berapa nasihat, tapi ucapan dia lebih sehat, semangat. Ini satu contoh pegawai berjaya, orang pembelajaran dia macam tu. Dia boleh cakap spontan, tapi kata-katanya penuh isi dan sebagainya. Bersama kita juga hari ini saudara saya, kira anak buah cabang saya, Saudara Azmi Iman, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid. Saya bosnya kat Johor. Saya bos segala murid dalam negeri Johor. Jadi awak semua ni bertuah hari ini berhadapan dengan ketua murid. Dan bersama kita juga tak lain tak bukan rakan-rakan yang dapat bersama hari ini. Ustaz Najib, penolong pengarah STI Sektor Pendidikan Islam DPN Johor, orang kuat, ketua projek kita yang diberi kepercayaan oleh Kementerian Pendidikan untuk melaksanakan di mereka negeri Johor. Dan saya ucap tahniah dan saya sahkan amanah yang diberi Ustaz Najib telah balas dengan sebaik-baiknya yang berbaik mungkin. Dan biasalah di Takak ada juga anak buahnya, kan? Ustaz Najib Nazam. Najib. Oh, Najib yang oh ni Alim. Betul. Ustaz Muhammad Alim Jamal, UPI PPD Takak, Unit Pendidikan Islam, yang sanggup menjadi tuan rumah ataupun bapa pengantin bagi pihak PPD Takak. Jadi bersama kita juga Saudara Siddiq Ruslan, kita punya konsultan dari Yatim, guru-guru, camp komandan, barisan fasilitator, urus dia, Ustazah. Syukur kita hari ini dapat berkumpul walaupun tadi masanya agak singkat. Cuma sebelum tutup, oleh kerana ini adalah nasib kita, rezeki kita yang sangat baik, jadi sebagai ayahanda kepada 50 peserta anak muda Johor yang terpilih, dan kita doakan antara yang paling berjaya di negeri Johor satu ketika nanti. Gunung Medang megah berdiri. Saya baca pantun yang dituliskan. Saya tak baca kesian. Terus dia. Saksi Johor, negeri berdaulat. Ken Sasia memupuk nuraini, insan unggul berakhlak hebat, insyaAllah. Alhamdulillah, syukur, puji kehadirat Ilahi dengan izin dan rahmatnya, majlis penutupan kem pemantapan Sasia murid sekolah-sekolah menengah negeri Johor dapat dilaksanakan.
Cuma sebelum balik, kalau saya yang diberi kepercayaan untuk melaksanakan camp PAS, camp pemanfaatan sosial. Kalau saya lah yang dot tadi tu, kalau saya yang bagi, saya akan pastikan sebelum anda balik. Sebab saya kata kita dahagakan negeri Johor ni 2030 akan menjadi negeri maju. Sekarang dalam Malaysia ranking kita nombor 4. Dan kerajaan negeri serta kita ni yang para intelek ni dalam video zaman anda nanti kita nak letakkan waktu itu 2030 akan jadi negeri maju. Pernah dengar tak bangsa Johor? Tak kira kita asal daripada asal duduk negeri Johor, kita akan lebih maju daripada 15 negeri ataupun wilayah persekutuan yang ada. Tak kali itu dibayangkan peluang kerja orang akan berlumba-lumba untuk kita di negeri Johor, semua akan dapat kerja yang baik. Dan orang dari negeri lain, kawan-kawan kita dari negeri lain datang ke negeri Johor untuk dapat kerja. Sebagai contoh, kesungguhan itu kerajaan negeri dengan Singapura contohnya. RM1 kita lebih kurang RM3 lebih $1 Singapura. Perbandingan duit sangat tinggi. Maka ramai orang kita bekerja di Singapura, tapi kerjasama dengan Singapura sekarang tidak. Contohnya kita dapat 1,000 kat sana 1,000, kita lebih kurang 3,500. Tetapi mereka kerja lebih kurang pukul 2, pukul 3 pagi nak pergi ke Singapura dan balik semula pun dah malam. Jadi apa yang dipersetujui antara Malaysia dengan Singapura, Johor terutamanya, kerja masih sama dengan syarikat di Singapura contohnya, tetapi base-nya dekat Johor Bahru. Dari gaji kita 4,000 mungkin sebulan, tak kala itu mungkin tak sampailah 10 ke 9,000, tapi mungkin 7 ke 8 atau 9,000 sebulan. Bayangkan sekarang kita dah akan kerangka, kalau anda tak merebut, dan kalau kami barisan memilih, siapakah yang kami akan pilih? Tentulah pekerja ataupun pegawai yang ada sahsia terpuji ataupun disayangi. Dan 50 orang ni lah insya-Allah yang kita doakan mendapat rezeki itu. Cuma sebelum balik macam mana nak dapat supaya rezeki Tuhan ni menyebelang pada kita, kan? Macam mana betul-betul sampai macam radio untuk gelombang itu sampai kat kita. Saya akan tinggalkan beberapa pesan, tapi kena dengar betul-betul lah. Kadang-kadang dia dah penutup di puncak, tapi dia rasa tidak, penutup dia climax, dia dah lembek dah. Orang lari nampak garisan penaman, lagi laju. Dia tidak nampak garisan penaman, tak gaya dah kata dia. Dia jatuh lah, dia lembek lah. Kita tak nak ada pemuda-pemudi yang macam ni. Lagi nak penutup tu maknanya jauh kita datang, beratus kilometer kita datang, adalah tu pesan. Jadi saya ringkaskan apa yang saya belajar waktu saya mengaji buat master tentang manusia. Boleh tak dengar? Nanti banyak bidang. Salah satu yang saya belajar di UPM ialah master pendidikan, counseling. Jadi 6 bulan tu belajar tentang teori macam mana manusia. Kalau jurutera dia macam nak baiki orang, nak baiki kereta, nak baiki benda. Tapi kalau kita jurutera manusia, macam mana proses manusia ni. Jadi kalau nak saksian ni, dikatakan dalam teorinya dipecahkan kepada 4 yang mesti dibetulkan. Kalau 4 elemen ni betul, kalau ada masalah dia akan jadi minor. Masalah tu dianggap kecil.
Tapi salah satu daripada 4 ni kalau bermasalah dia tak boleh pergi. Macam komen nak baik kereta, dia tengok api adakah, minyak adakah, macam body dia 2-3 benda asas. Kalau tak ada, rosak terus, damage, dia tak boleh baiki ataupun total loss. Begitu juga sasiah kita ni. Sasiah dia mencakup 4 area, 4 kawasan. Kalau itu anda ada, maknanya anda pergi dengan baik, anda pulang dengan sijil yang penuh. Satu, apa yang patutnya anda dapatkan. Hari ini kita tersebar berita macam-macam gejala sosial, betul? Dekat WhatsApp, dekat apa semua. Kerana apa? Kerana nombor 1, pemikiran dia sangat tidak mantap. Thinking dia sangat lemah. Salah satu kehebatan manusia dijadikan adalah disertai dengan pemikiran. Pemikiran ini saya boleh ringkaskan dalam bahasa mudah, dia seperti lampu, kipas, mentol, LCD. Apa juga tidak akan berguna kalau dia tidak di-on. Tak on, TV tak on, semua ada TV, semua ada lampu, tapi tidak berguna. Semua ada otak, tapi tak lulus sasiah kerana dia tak on otak dia. Itu beza Di on ni dalam mode positif. Ini sebelum balik tu otak kita sama-sama ada otak, tapi yang dipetik switch ni dalam mode positif. Dekat otak ni nanti dalam bahasa kitab disebut sebagai pasang niat yang betul, tanah, acak, jerih jerucuk yang betul. Kalau tidak, yang lain akan menguasai pemikiran, mood, emosi, macam ni lah, ngantuk, rasa nak tombang, nampak? Tak boleh kita nak lawan sikit pun, kerana otak kita tak kuat. Emo kita berbuat, letih, makin lama tengok makin layan. Kita layan, maka anda kalah. Saksiah pertama, otak tak on positif, atau niat dulu dah bukan. Aku sikit ni, setengah jam ni, tak boleh. Nampak garis nampak tadi dah jatuh. Gasaklah kalau menantang lah dia, aku takut asal balik dah. Tapi nanti balik macam teringat balik gunung. Nampaklah hati bercampur bau. Dan itulah ikrar seberapa banyak nak sesatkan pemikiran kita. Sebab dia tak nak anda jadi top 50 dalam dunia itu. Kita niat baik, tapi syaitan akan cuba sesatkan seberapa ramai manusia. Nampaklah, maka kita pun terhanyut dengan bisikan, tak payah, bukan apa-apa, sikit pun satu. Selesai, satu perkara. Maknanya lawan. Kalau awak tak lawan, dia akan ada orang terpaksa sedar pergi bilik air, baru darah sampai naik atas. Sebab kalau kita layan, darah tu makin lemah, tekanan makin kurang, dia oksigen tak sampai sini. Sampai tua cepat sakit, cepat mati dan seumpamanya. Kerana apa? Perkara-perkara yang remeh dia tak jadi, sasiah dia tak jadi, cik dia, dan ramai jadi mangsa. Kita dah cakap tadi, sepatutnya awak duduk di Johor jadi orang senang. Tapi tak ada nasihat, kem, pas, sasiahnya pun yang pertama mendapatkan. Dah macam bukan manusia, sebab manusia itu kelebihannya ada otak dan pikiran. Dia tak guna kelebihan pertama tu, dia tak guna. Dah macam binatang, dia dah jadi macam akal. Kenapa naluri akhirnya masuk rangkap dan seumpama ngadu
kesan utama. Jarak orang sambut pesan betul-betul. Saya nak pesan 4 je kan. Saya pusing dia, kita dapat sijil lagi. Sijil tu sangat hebat tu. Dan umur panjang nanti sambung pula buat PhD. Kan? Apa yang saya katakan. Jadi legasi ilmu akan terus. Okey. Anak yang baik, maka dia murid yang baik, maka dia pun ikut cakap ibu bapa atau guru dia. Tadi dah disandarkan kan? Tak terhenti di situ. Pemantapan sosial ni ada gangguan kedua. Dan gangguan kedua ni antara yang paling ramai kena pada remaja dan belia kita di Malaysia. Apa yang kedua? Ialah cabaran pemantapan sosial dari sudut emosi. Satu thinking, yang kedua dalam pengajian kita di universiti ialah kerana feeling. Emosi dan perasaan kita langsung tidak mencerminkan, langsung tidak berjuang, langsung tidak menuju ke arah Muslim profesional. Waktu ketika dulu pengajian banyak orang Islam-Islam aja. Tapi untuk negara Malaysia dia tak masuk tu. Dia nak yang kalau boleh ustaz ataupun perdana ilmu tentang haji, pandai tentang agama, tapi dia juga boleh bekerja profesional. Maka lahirlah Universiti Sains Islam dan seumpamanya. Maka makin terbelah kita. Tapi untuk sistem dunia tanpa sempadan sekarang, dia perlukan kalian 50 orang ni yang betul-betul berjiwa Muslim profesional. Di mana jiwa seorang Muslim profesional itu nanti kalau baca sampai satu peringkat, kita akan ada satu yang disebut career terpanggil. Career terpanggil ni kita penat, kita letih, tapi kita ada jiwa Muslim sejati, jiwa Muslimah yang kuat, kita terus boleh berjumpa orang, boleh berdoa, boleh berpuasa, boleh kerja lebih masa, kerja dengan ikhlas, nama. Kalau tidak, sasiah kita akan dimamah usia, maka kita akan mula terseleweng dan menyeleweng kerana emosi, nampak? Tertarik sesuatu. Kalau laki-laki akan diuji dengan harta, dengan tahta, dengan wanita. Kalau perempuan juga akan diuji dengan 3 ta, permata, kata. Paling teruk ramai jatuh ialah kerana cinta. Ini saya pesan siap-siap. Dan itu telah direkodkan di Malaysia, dan banyak orang kita yang tak lulus pemantapan sosial. Bila diuji 3 tahun bagi laki-laki, 3 tahun bagi perempuan, emosi dia goyang. Dia sanggup mengorbankan masa depan kejayaan dia di Johor ni, yang dia boleh beli banglo besar, boleh hidup bahagia, boleh jenis dagang bertempat, boleh masuk syurga dengan cara yang betul, insya-Allah. Hanya kerana tak mantap perkara kedua. Nak itu tadi banyak daripada perempuan kan? Nak dengar yang banyak daripada lelaki. Jangan tak jadi yang lelaki ni kesian. Biar saya cakap, jarang orang bercakap tentang data-data dan fakta yang ada macam ni. Kita ni pun darah pecah baru kita cakap. Laki-laki thinking jaga, sentiasa mood positif, feeling mesti sentiasa seimbang dan stabil, baru dapat tadi yang saya cakap tadi. Yang ketiga ialah action, tindak tanduk kita. Dikatakan kita ni lebih kurang sama je. Kat Johor ni pelajarnya lebih kurang sama je, pandai-pandai dan lemah-lemah. Tapi tak ada tertinggal jauh, tapi tak juga pergi sangat jauh. Purata purata. Budak yang berjaya, dia kata dia lebihnya sikit, tak berapa banyak. Tapi budak yang gagal pun dia tertinggal tak jauh. Bukan markah kosongan,
mungkin makan 25 ke atas. Yang pada hemah biasa kalau budak telenjang sikit je, hujung tahun banyak gagal dalam SPM kakak abang kita, tapi keluar keputusan macam lulus. Yang lulus tengok-tengok dalam dapat kredit, maknanya 50 markah ke atas. Jadi kita ialah kadang-kadang kita tak nak ulang dan ulang kembali. Ada satu bijak pandai, dia buat kajian, dia kata kalau kita tak pandai, kita diulang 4 kali, kita akan jadi baik. Ulang sampai 6 kali perkara yang sama, contoh tulis karangan tu, kita akan jadi cemerlang. Jadi kita darah tak ulang. Kadang-kadang yang salah kita tak buat pembetulan. Kalau yang kita buat pembetulan hanya kerana cikgu marah. Jadi kita siapkan. Tapi kadang-kadang bukan kita yang buat. Kita tiru kawan, kita minta adik buatkan. Kadang-kadang mak bapak yang tolong siapkan. Jadi amat sayang, tindakan kita sangat kurang. Jadi untuk berjaya, untuk jadi muslim sejati, action kita kena jaga. Kerana ini di punca ketiga kenapa saksiah kita tidak terpuji, tidak berada di level misalnya. Jelas tak ni? Thinking pertama, feeling kedua, action ketiga. Yang akhir sekali, kenapa saksiah kita tak capai tahap maksimum? Kerana yang keempat. Yang keempat adalah kerana result. Result ialah keputusan. Kita ada sama pusing 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4. Ini kalau anda mengaji tentang manusia. Thinking, feeling, action, result. Thinking, kita ada dia macam tu. Dekat result ni, kadang-kadang keputusan tu tak seperti yang kita ajak. Tak yang macam mak bapak kita nak. Tak macam yang guru kita nak. Tak macam yang sendiri kita nak. Lain. Kita nak A, dia keluar D. Itu result. So kena masuk dalam sikit. Kenapa dia jadi demikian? Kalau dalam bahasa kita, dia akan terangkan kerana kesalahan dan kesilapan manusia itu sendiri. Dah tadi latihan tak cukup, kita tak nak buat latihan tambahan, maka keputusan kita gagal. Bila gagal, thinking balik, fikir balik, positif ke negatif, mood positif, emosi seimbang, cukup latihan, result baru akan keluar. Sebab itu jangan takut pada kegagalan. Kegagalan mengajar kita untuk bekerja lebih rajin, lebih yakin pada Tuhan. Tapi tidak, manusia yang gagal, bila result tak ada berakhir, dia makin jauh dengan Tuhannya. Ada yang sampai mengutuk, ada yang sampai akhirnya dah macam tak percaya Tuhan, jauh dari agama. Maka dia akan terus hidup mengiring dan akhirnya dia ke neraka. Mau ni sambung ngaji saya. 6 bulan dah belum puas, dah habis. 6 bulan 1 semester lah. Nanti dah belajar yang lain lah. Ini saya bagi satu yang saya belajar. Nak tetap saksiah. Tapi ada salah silap yang baik untuk kita belajar dan dia habis begitu saja. Contoh, ini dengar betul-betul, susah nak dapat apa yang saya cakap. Contoh, lebur raya 110 km. Kita kereta pula supercar kan. Dia dah gaji berpuluh-puluh ribu CEO, awak dah berjaya. Jalan atau memandu laju 100 berapa 16 lah biasa kan, 18 biasa. Yang lagi biar kena saman kan, kena saman. Salahlah kita jadi orang salah. Tetapi jadi orang salah ni, once kita bias
bahawa kita ni manusia, kita ni bukan malaikat. Kita juga mungkin atau membuat salah. Tapi ada jenis salah yang habis kat dunia tu. Azab kubur, kehidupan selepas kematian, kita minta dimaafkan. Maknanya habis kat dunia je. Yang macam saya bawa kereta laju tadi, salah. Tapi bila saya dah bayar, sama habis. Saya okey balik. Tu. Kenapa kita tak dapat apa yang kita nak? Dalam kitab dia kata kerana salah dan silap manusia itu sendiri. Tapi belajar balik dari situ, maka kita akan bangkit jadi manusia berjaya. Nampak tak? Ada orang dia kena lalu terbelok jalan tu. Sebab itu kita tengok orang ni macam salah, orang ni nama tak boleh belok, tapi tengok kejayaan dia lebih menyerah. Nampak? Learn something bahawa kita adalah manusia. Kedua, masih gagal. Ini saya cakap sebab bukan senang nak capai level yang kita doakan tadi balik bawah sini ni, anda akan berjaya di Johor. Gangguan, cabaran, cobaan, dugaan atau CCD. Cobaan, cabaran, dugaan. Apa dia? CCD, cobaan, cabaran, dugaan. Kita dah betul tak buat salah, tak buat silap. Kita dah tinggi positif, emosi seimbang, latihan cukup. Tapi Tuhan nak duga kita. Cabaran untuk kita. Saya dulu jadi penolong PBD, saya cuba uruskan satu camp macam ni 17,000. Jadi pegawai adalah uruskan 78 camp, 70,000 lah, tak sampai 100. Kemudian saya jadi ketua untuk gaji semua, operasi semua, lebih kurang 4 juta. Saya diamanahkan jadi ketua pegawai pendidikan daerah Johor Bahru, 623 juta. Duit yang kena gerak hampir 2 juta, 1,8 juta sehari. Tentulah Tuhan bagi cobaan, cabaran, betul tidak, nampak tak? Hati kau kuat ke tidak? Tomahan. Cuba kalau saya lembek, tidak berpengetahuan, nak jaga duit, tak pandai, tak banyak harta kerajaan. Jadi Tuhan nak bilang cobaan, cabaran, dugaan sebagai petanda anda tadi nak lagi besar, lagi besar. Oh, anda boleh ganas tadi itu 17,000 satu camp, sehingga saya terkejut. 623 juta. Itu baru satu daerah yang baru. Bayangkan sekarang saya jadi satu di Johor. Tapi itulah yang anda akan lalu dalam tahap yang lebih mencabar. Dan saya yakin zaman awak nanti dah bukan pasal kami dulu. Besok belajar rajin besok gaji dapat 4 angka. Nampak tak? 4 angka tu 1,000. Sekarang ni gaji minimum yang paling rendah 1,700. Jadi target anda mesti dapat 5 angka. Kami dulu cuma cakap ribu-ribu, tak hebat lah. Sekarang bahasa anda ialah triliun, bilion, nampak tak? Dan dunia tanpa sepadan. Dia saya cakap, sebab saya mendampingi JSLC. Maknanya budak-budak yang mudah hampir krim, sangat hakim, sangat hebat. Kita hampiri anak-anak Johor yang kepimimpinannya sangat luar biasa. Baru 16 tahun dah ada 2 juta dalam akaun. Kita jaga juga budak-budak Johor yang penuh dengan seni, penuh dengan upaya sukan. Nampak tak? Nak jadi bintang. Dan anda adalah orang yang terpuji misali dalam Asia. Gagal lu tak lagi. Tak ada orang-orang tertentu dah tadi dia gagal kerana kesalahan dan kesilapan dia. Dia dah perbaiki diri, masih gagal kerana Tuhan turunkan cabaran, cobaan dan dugaan dalam hidup dia. Dan
yang super luar biasa. Yang ketiga, anda gagal kerana kun fayakun. Kita yang terhebat, kita yang tercerdik dalam hidup orang ini. Tapi kita adalah dicipta. Kita ada sang pencipta. Kita mula nak cakap besar ni. Dalam keturunan aku semua jadi, semua universiti, semua terbaik. Kita ingat kita dah hebat. Rupanya ada maha hebat. Jadi sahsiah sebenar, kejayaan sebenar, pemantapan sahsiah sebenar, akhirnya yang bila balik semakin rapat dengan Tuhan, semakin rapat dengan penciptanya. Yes, dalam apa juga keadaan kita tak akan jadi orang yang kaya. Biar kita bekerja biasa, biar kita tadi jadi orang di tempat biasa-biasa, tapi kita punya jiwa luar biasa. Kerana kita dengan pencipta kita Maha Esa sangat rapat, semakin kuat, semakin baik. Dan itu adalah kemuncak kem pemantapan sahsiah sebenar. Dengan lapas bismillahirrahmanirrahim. Saya memastikan akan menutup kem pemantapan sahsiah sekolah Malaysia Negeri Johor dan mendoakan semua 50 peserta sangat berjaya sebagai satu kenangan terindah musik kita hari ini. Sekian mudah-mudahan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, majlis diteruskan dengan penyampaian hadiah dan sijil penghargaan kepada wakil fasilitator dan AJK pelaksanaan serta peserta-peserta yang telah berjaya mengikuti semua aktiviti sepanjang program ini. Dengan ini, majlis mempersilakan yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Kamal bin Ahmad untuk Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Johor, diiringi yang dihormati Encik Ahmad Rahman bin Muhammad, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Tangkap untuk menyampaikan hadiah kepada peserta-peserta. Bagi penyampaian sijil kepada fasilitator diminta wakil Ustaz Khairul Anwar bin Zakaria. Seterusnya, penyampaian sijil AJK pelaksanaan diminta wakil Ustaz Muhammad Syahril bin Abdul Razak. Seterusnya, penyampaian sijil peserta diminta wakil daerah Tangkap. Wakil daerah Muar. Wakil daerah Segaman. Wakil daerah Batu Papan. Wakil daerah Keluang.
Wakil Daerah Pontian. Wakil Daerah Bulai. Wakil Daerah Kota Tinggi. Wakil Daerah Asing. Wakil Daerah Johor Bahru. Dan Wakil Daerah Pasir Udang. Dan seterusnya akan disampaikan saudara pendengar kumpulan yang telah memenangi kumpulan yaitu kumpulan paling sportif. Dipersilakan wakil kumpulan pengarah kumpulan Saidi Ahmad. Seterusnya bagi kategori kumpulan paling pantas jatuh kepada kumpulan Sayyidina Umar. Seterusnya bagi kategori kumpulan paling perform jatuh kepada kumpulan Sumaya. Seterusnya bagi kategori kumpulan paling carry sebelum berkata saya jatuh kepada kumpulan Khalid Al-Walid. Seterusnya bagi kategori kumpulan paling kreatif jatuh kepada kumpulan Bilal. Dan seterusnya bagi kategori kumpulan paling perfect jatuh kepada kumpulan Khadijah. Dan seterusnya bila sangat-sangat dinantikan baik diumumkan bagi kategori peserta terbaik lagi yang akan membawa hadiah itulah siapa baik ada Muhammad Syakir bin Abdullah dari Daerah Sentri dari Muhammad Syakir.
Mana yang berhasil? Ada yang melalui demo. Seterusnya, bagi diri peserta berbuat terbaik dimenangi oleh Adik Faris Abdillah binti Musa daripada SMP Seri Kata. Tanya diucapkan. Di mana membawa pulang sebuah piala dan makanan semua. Tanya diucapkan. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Kamal bin Ahmad Untung, Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Johor di atas kesudian menyampaikan hadiah kepada peserta program. Sebagai tanda ucapan terima kasih di atas kesudian yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Kamal bin Ahmad Untung hadir di dalam majlis kita pada hari ini dan sudi untuk menyempurnakan upacara perasmian penutup Kem Pemakaman Sasian Peringkat Negeri Johor 2025. Majlis ini menyampaikan sedikit cederaan di perangkaan kepada raja. Untuk itu, majlis mempersilakan Yang Dihormati Encik Muhammad Darman bin Muhammad, Timbalan Pengawal Pendidikan Daerah serta Pejabat Pendidikan Daerah Tangkap untuk Sudah terada si anak lelaki mati berjuang, berundur jangan berani kami menjunjung anda. Bukan memberi kata dan puji, hanya budi dalam ingatan, buat kenangan sepanjang hayat. Dan tiada untayan kata yang mampu dilafazkan selain ungkapan rasa syukur dan ucapan terima kasih yang tulus ikhlas buat semua atas kesudian hadir ke halaqah ilmu Kem Pemantapan Sasial tahun 2025 dan memeriahkan majlis penutupan kita pada hari yang penuh keberkatan ini. Ucapan terima kasih juga buat semua yang telah menjayakan Kem Pemantapan Sasial dari awal hingga selesai. para hadirin sekalian, kita telah berada di hujung majlis. Di kesempatan ini, kami ingin memohon maaf andai ada salah dan silap sepanjang menjalankan majlis ini. Sekian saja, salam hormat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemputan untuk menikmati sedikit hidangan yang telah disediakan. Sebelum itu, sesi bergambar dahulu. Dipersilakan. Majlis bersurai. Terima kasih. Pemantapan Sasya keempat angka 2025. Mantap.